kabur rumah. Okey rumah. Jam dah pukul 9. So kita singgah dekat R&R Bukit Gantang dulu, cari makan pagi. Okey rumah, makan pagi ni simple je. Nasi lemak, ayam kopi, ada lauk ayam sikit. Itu je lah. Makan biasa-biasa je. Bismillah, kita makan dulu. Okey, boleh tahan lah. Nasi lemak dekat R&R Bukit Gantang. Nama dia Rosnah Mat Idris, nasi lemak ikan bilis. Kalau kamu datang boleh lah cuba. Memandangkan kami sampai awal, jadi kami singgah dulu di kawasan sekitar dataran Alostar. Nak check in hotel pun tak dapat lagi sebab check in pukul 3 petang. Sekarang baru pukul 11. Jadi di depan aku sekarang ni berdiri megah sebuah mercu tanda bersejarah dan seni bina yang sangat cantik, iaitu Masjid Zahir. Dikenali sebagai Masjid Negeri Kedah, ia sering tersenarai sebagai antara masjid tercantik di Malaysia. Malah pernah diiktiraf di peringkat dunia. Tapi, tahukah koma, di sebalik keindahan 5 kubah ini, tersimpan sebuah kisah sejarah yang sangat menyentuh hati dan pengorbanan para syuhada. Masjid Zahir mula dibina pada tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud ibni almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Masjid ini siap pada tahun 1915 dan dirasmikan sendiri oleh Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Tapak yang kita lihat sekarang ni asalnya adalah tanah pusara. Ia merupakan makam wira-wira Kedah yang gugur syahid semasa mempertahankan negeri Kedah dari serangan Siam pada tahun 1812. Bayangkan, lebih 1,000 pahlawan yang dimakamkan di sini. Setiap langkah kita di pekarangan ini adalah penghormatan kepada pengorbanan mereka. Seni bina dan reka bentuk Masjid Zahir ini sangat unik. Ia diilhamkan dari Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Ciri yang paling menonjol iaitu 5 kubah utamanya yang berwarna hitam. 5 kubah ini melambangkan 5 rukun Islam. Struktur dalamannya pula dikelilingi oleh serambi yang luas yang menggabungkan gaya Moorish, Timur Tengah dan India. Dengan lebih 261 batang tiang daripada pelbagai jenis yang menampung beban kubah, ia telah diiktiraf sebagai salah satu masjid tercantik di mata dunia. Suasana di sini sangat tenang. Ia dikelilingi oleh dataran Alostar dan berhampiran dengan mercu tanda lain seperti Balai Besar dan Menara Alostar. Dahulunya terdapat satu tradisi yang unik di mana nobat akan dimainkan dari balai nobat berdekatan apabila masuk waktu solat, diikuti dengan bunyi jam besar, kemudian barulah azan berkumandang di Masjid Zahir. Satu tradisi diraja yang sangat menarik. Masjid Zahir bukan hanya sekadar tempat beribadah, tetapi ia simbol kemegahan Islam, warisan sejarah dan penghormatan kepada wira negeri Kedah. Okey Koma, jam pun dah pukul 2. Lepas pergi masjid tadi,
Aku kan makan tengah hari dulu dekat restoran Top di Alustar. Okey, kita tengok lauk apa ada. Hari ni datang orang ramai, lauk habis. Dapatlah sotong je seekor kan. Makanlah dengan nasi, sayur dengan kuah kari. Okey, jadilah makan dulu lah. Bismillah. Masa dulu telur sotong buncit. Bismillah. Kuah kari dia manis sikit, tapi sotong dia lembut. Dia punya telur dalam ni penuh. Lemak telur dia. Cekik pun air tak sampai lagi. Oh, enak. Baru sampai pun kopi o ais kau. Makan dah settle, air dah sampai. Hilangan tu. Settle je makan tengah hari, time to check in hotel. Kami pilih Samila Hotel sebab lokasinya di tengah bandar Alustar. Mudah untuk berjalan ke tempat-tempat tarikan yang ada di bandar ini. Ini hotel bajet 3 bintang, tapi fasiliti dan servis kat sini memang terbaik. Lemau panas kamu, 36 darjah Celsius. Balik hitam. Bilik 301. Lucky number. Sekejap kamu, aku settle bag apa semua dulu. Nanti aku review sikit. Dah settle bag, aku review sikit lah. Hotel ni tingkat 3, 301 Samila Hotel. Ok, first kalau masuk ikut pintu tadi, nampak wardrobe kat sini. Tengok wardrobe, ada tilam ekstra, bantal ekstra 2, 1 iron, 1 iron board, hanger. Ok, ini untuk wardrobe. Pusing ke kanan. Kalau kanan, toilet. Kejap. Ni sebelah wardrobe ada tempat letak barang lah. Mungkin boleh letak barang-barang macam perfume ke apa ke, barang makeup. Sini ada kita, dia punya plug point. Ada 2 cawan TO wangi, 1 kopi O, tisu. Kat bawah boleh ada kompartmen simpan barang. Ok, kita tengok kat sini sebelah kanan, toilet. Ok, toilet dia simple je, simple. Ok, toilet bowl. Sini shower, ada air panas. Sini tempat buka air, kontrol air panas kat sini. Shower, towel ada 2, ada sinki, hair dryer 2 cawan, sarung kepala. Ok, kita tengok sebelah sana pula. Ok, untuk sebelah sini ada mini fridge 1, sejuk. Ada laci 4, kosong. Ok, sini ada 1 work desk, TV LCD,
plug point. Okey, plug point dekat work desk ni ada 3. 2 sini, 1 sini. Sini lampu table. Okey, tengok sini lagi. Satu lagi ada menu. Sini ada kafe lah dekat hotel ni. Ada 2 single sofa untuk lepak minum teh, minum kopi. Okey, katil. Ini king ke queen? Queen. Katil queen. Tapi aku suka juga dia punya keluasan bilik ni. Okey, ada ruangan untuk solat. Bagus juga. Kiblat sana, ke arah sana. Okey, kiri dan kanan di sisi katil masing-masing ada table. Bawah ada laci, bawah ada kompartmen lagi simpan barang. Telefon. Raya-raya ni lantaklah kamu nak telefon siapa, pakai. Okey, lampu. Okey, lampu sini untuk lampu. Okey, sama juga sana. Tapi cuma dekat tepi katil ni tak ada plug point. Plug point hanya ada 4. Masuk sini 4. 1, 2, 3. Belah sana 1, 4. Pemandangan tingkap. Ada tingkap, boleh tengok pemandangan. Depan Fraser Heritage Hotel. Okey, pemandangan jalan lah, main road. Depan Wak Segen. Okey, itu je lah setakat ni. Ini sajalah keadaan bilik yang kami duduk ni. Okey, Koma, kalau datang macam mana? Nak check in ke tak nak? Okey, Koma, petang-petang ni lepas asar dekat Alostar, kita jalan-jalan je, jalan kaki lah. Tengok apa yang ada sekitar bandar Alostar. Hotel pun dekat je dengan dataran. Masjid Zahir, attraction dia dekat-dekat. Okay, semua, ini dia dataran Alostar. Latar belakang kan Menara Alostar. Dataran dia semua betul-betul depan dengan Masjid Zahir. Semasa di Masjid Zahir tadi, aku ada ceritakan kaitan menara jam dan balai nobat. Alang-alang dah ada depan mata. Mau koma, kita selami sikit sejarah di balai nobat. Tak banyak, tapi ada. Secara ringkas, bangunan megah ini bukan sekadar menara biasa. Ia adalah rumah kepada nobat di Raja Kedah, iaitu di mana tempat alat-alat muzik tradisional yang amat penting dimainkan dalam istiadat diraja. Nobat dikatakan adalah antara ensemble tertua dalam tradisi Kesultanan Melayu. Alat-alatnya dihadiahkan sejak zaman Kesultanan Melaka. Balai nobat moden yang kita lihat ini dibina pada zaman Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Ketinggian menara ini kira-kira 59 kaki dan berdiri teguh sebagai simbol kedaulatan dan warisan Kesultanan Kedah. Jadi, kalau kamu datang Alostar, singgah-singgahlah kat sini. Tengok sendiri seni bina sejarah warisan diraja kita. Okey, kamu settle pusing-pusing dataran tadi. So sekarang nak menuju ke Menara Alostar. Jalan kaki je, dekat-dekat, hampir sampai pembayang menara. Tang macam ni, dah redup lah.
dah duduk, angin pun kuat. Tapi dia panas tapi angin kuat tau. Tak banyak tapi ada. Menara setinggi 165.5 meter ini dibuka pada tahun 1997. Menara Alostar adalah menara telekomunikasi kedua tertinggi di Malaysia selain menjadi destinasi pelancongan. Ia juga menjadi tempat melihat anak bulan untuk permulaan Ramadan dan Syawal. Okey, kamu sudah sampai dekat depan Menara Alostar ni dah. Apa ditunggu lagi? Keluar model naik lah. Boh kamu. Lima. Okey. Ya. Pening. Kena naik satu level lagi kat atas. Okey, baik. Terima kasih. Ayo. Selamat Raya. Selamat Raya. Kita tengok view dia di atas. Okay. Dia punya experience kau atas ni lain macam juga apa view dia, view scenery dia, panorama dia punya panorama tu kan daripada atas ni. Subhanallah, cantik. Nampak stadium, nampak bendang, nampak gunung, nampak masjid daripada atas kan, daripada menara ni. Masjid Zahir, dataran semua nampak. Betul, yang mana tak pernah datang naik ya. Buang model sikit kan. Dah mahal mana kutip-kutip dia raya tu tahun depan. Bayar naik lift bukan banyak tangga. Tadi kita dekat tingkat 5. Lepas tu dia abang mai ni abang turun tingkat 3. Ada lagi satu level. Tingkat 3 ada teropong ke mah. Tak nampak, sorry lah. Okay, Roma, settle Menara Alostar tadi, dia punya sky view. Sekarang pun dah pukul 7 lebih. Aku cadang nak beli makan terus, bertapau makan dalam bilik hotel je lah. Aku tak ada cadang nak keluar malam ni. Penat dah. Penat pasal tadi mandu pun dah 3 jam lebih. Cuaca pun agak panas, lebih kurang 38 darjah Celsius. Tapi bila petang ni angin dia sedap.
Dekat atas ni lagi best angin dia. So kita beli makan je lah. Makan apa tak tahu lagi, carilah. Untuk menu makan malam hari ini, aku tak nak makan nasi. Aku nak makan benda yang berasap dan berkerang. Destinasi ini antara Port Legend yang ada di Alustar, Iman Kuih Kerang. Kalau kamu tengok suasana dia, bila masuk waktu puncak, memang penuh. Dekat sini dia punya vibe memang seribu habis. Yang paling penting, kuali dia tak pernah berhenti basah. Okey, Komo. Ni dah kejadian Cakotiau tadi. Kotiau goreng kerang. Iman kotiau goreng. Tadi dia tanya, "Bang, bubur telur?" Bubur telur. Tambah telur. Cabai potong. 40 minit tunggu. Orang memang ramai. Sangat-sangat ramai sebabkan cuti sekolah. Jadi selama 40 minit berdiri, kita tengok berbaloi tak 40 minit punya berdiri tu. Mau kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Cukup rasa manis kicap. Manis-manis kicap dia tu. Rasa yang special dia kicap dia lah. Try suapan kedua. Top notch. Okey, kom. Makan dulu. Malam ni tak ada apa aktiviti. Jumpa besok. Okay, selamat pagi. Alustar hari kedua. Cadang kita ke Pekan Rabu dulu. Kalau dekat Terengganu ada Pasar Payang. Kalau Kelantan ada Pasar Siti Khadijah. Alustar Pekan Rabu. Koma kalau datang kat Alustar ni tapi tak singgah Pekan Rabu, dah apa makan laksa tak ada telur. Hari ini aku sendiri untuk pertama kali nak rasa vibe ikon kebanggaan orang Kedah yang dah wujud sejak tahun 1930-an lagi. Mau koma, kita selongkor apa yang ada dekat dalam ni. Level termasuk ground floor. Kebanyakannya dia jual kain baju lah, baju kurung, baju Melayu, macam-macam macam-macam jenis baju, pakaian. Di tingkat atas level 4 dia ada bahagian section makanan. Jadi makanan-makanan kering lah. Bahagian ujung ada food court, jual macam-macam makanan. Cuma pagi ni tak banyak kedai yang buka lagi. Mungkin sebab pagi lagi, mungkin dia buka dalam pukul 10 atau 11. Dia tak banyak tapi ada. Pagi-pagi ni tak ada pagi sangat kan. Dalam pukul 9 lebih tu singgah kat Pekan Rabu, try nasi kaumuk. Tak pernah try lagi nasi kaumuk. Rasa apa, dia daripada makanan daripada Thai. Cuba nasi kaumuk Pekan Rabu. Aku rasa dia Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nasi dia dulu.
nasi dia rasa macam nasi ayam, tapi dia punya rempah dekat nasi tu lagi kuat lah. Kalau nasi ayam dia macam light je rasa dia kan. Yang ni dia ada rempah. Dia kenakan dengan ayam goreng. Kita rasa ayam dia dulu. Okey, koma. Ayam dia sedap. Ayam crispy. Dia bukan goreng tepung, tapi crispy. Rasa sup dia, sup macam biasalah, macam sup nasi ayam. Sambal dia cabai cabai manis koma. Ujung-ujung tu dia ada rasa pedas sikit, manis pedas. Jadi kita combinekan semua, ayam, nasi, sup. Rasa satu kombinasi yang menarik. Okey, enjoy. Setelah beberapa jam menunggu puan isteri beli barang dekat Pekarabu, kau tengok melenggang jalan. Normal. Kedah antara negeri yang mempunyai sejarah tamadun tertua di Asia Tenggara. Tapi sejauh mana kita kenal negeri Jelapang Padi ini selain daripada sawah bendangnya? Hari ini aku nak selami sendiri khazanah yang membuktikan betapa hebatnya Empayar Kedah suatu ketika dahulu. Tapi koma, ada satu masalah problem kat sini. Pelawat tak dibenarkan untuk merakam atau mengambil gambar sepanjang berada di dalam muzium ini. Sorry koma, tak ada visual yang aku boleh sharekan dalam video ini. Okey koma, aku dah masuk dah muzium negeri Kedah. Tapi sayang sikit tak boleh nak buat video. Tak boleh rekod video ataupun ambil apa-apa sebarang gambar. Jadi aku nak buat ulasan sikit lah. Dia ada beberapa galeri lah. Pameran lebih kurang dalam 6 atau 7 galeri tadi. Untuk pameran pertama dekat sini dia pamerkan kebudayaan masyarakat seperti pakaian tradisional pelbagai kaum, permainan tradisional lama, alat muzik tradisional seperti hadrah dan mek ulung. Okey, untuk pameran kedua mempamerkan biografi sejarah keilmuan Islam tentang ulama-ulama negeri Kedah dan juga pameran ilham kreatif inspirasi. Okey, untuk pameran ketiga iaitu galeri sejarah daripada abad ke-1 hingga ke-11. Okey, menceritakan kisah zaman prasejarah. Okey, prasejarah tamadun awal. Okey, tamadun awal Lembah Bujang, Kesultanan Kedah, cara sistem pentadbiran, salah silah Kesultanan Kedah. Okey, dan pameran keempat galeri pengangkutan daripada gajah, kereta kerbau, perahu, rakit, beca, basikal. Okey, macam itulah contoh. Jadi banyak lagi dia punya pameran. Okey, kesimpulannya muzium ni aku rasa sangat berbaloi sebab dia punya cara penyusunan dia dengan tentang dia menyampaikan dia punya sejarah-sejarah yang ada di negeri Kedah, dengan ada lagi galeri alam semula jadi. Memang cantik tempat dia. Jadi kalau koma datang dekat Alustar, berbaloi untuk singgah di sini. Dan insyaAllah lah untuk kerajaan negeri Kedah mempamerkan sejarah-sejarah negeri Kedah, dan macam-macam lagi lah. Dia bukan sejarah dia, macam-macam ada cara pemakaian mata wang dulu-dulu kan. Banyak lagi.
Jadi yang aku bagi tahu tadi tu sikit-sikit lah yang ada dekat sini. Okay Goma, itu je lah. So kita pergi tempat lain lagi. Okay. Cuaca pandai-pandai macam ni, apa lagi yang paling layan kalau bukan cendol? Ais cendol ni pot dia sebelah je dengan Museum Negeri Kedah. Macam-macam jenis cendol ada. Pulut, durian, jagung, kacang merah, nak puas hati, bubur semua. Koma try dulu cendol kat sini. Padu ke tidak? Koma petang-petang ni kena cendol jagung, kacang merah. Dia punya pot betul-betul dekat sebelah Museum Negeri Kedah dan bersebelahan dengan sungai. Makan pun view ada sungai. Orang Khmer korang, cukup Khmer. Kita rasa dulu cendol dia. Bismillah. Gula merah dia mantap pun. Santan dia sedap, santan. Ada rasa lemak masin sikit santan campur dengan manis gula merah dia. Gula merah dia tak terlalu manis. Nice. Gula merah dia nice. Cukup rasa lemak, masin, manis. Pedih tak dia. Nak order yang spicy. Okey mak, makan dulu. Last aktiviti di tengah hari sebelum balik ke penginapan untuk berehat. Aktiviti kami di hari kedua agak terbatas kerana cuaca agak panas sekitar 40 Celsius. Museum Padi salah satu lokasi yang cukup ikonik di Alor Star Kedah. Jadi kami lengkapkan perjalanan untuk singgah di sini. Terletak kira-kira 8 km dari bandar Alor Star, betul-betul berhadapan dengan Gunung Kriang. Di RS3 terdapat platform yang berputar. Sambil kamu duduk, platform ni akan berpusing perlahan untuk kita menikmati mural panorama perkampungan tradisional sawah padi yang sangat luas. Mural yang setinggi 8 meter dan panjangnya 103 meter ini menjadikan antara mural yang besar dan cantik. Satu pusingan mural 360 ini mengambil masa sekitar 20 minit. Aras bawah pula terdapat galeri yang memaparkan koleksi alat-alat tradisional penanaman padi, hasil produk yang dibuat daripada padi dan juga sejarah pertanian dari dahulu hingga kini.
Okey Goma, petang hari kedua. Macam biasa, dapat kebebasan, ronda Pekan Lostar, jalan kaki. Yang dekat-dekat ni kita dah tengok kan. Ada semalam kita dah tengok dekat dataran belah Menara Lostar. Kita pergi sebelah sana. Sebelah sana tu sebelah mana aku tak tahu. Jalan lah dulu lah, tengok apa yang ada lagi. Kalau naik kereta untuk petang ni tak ngam lah. Sebab tengok jalan pun crowded lah. Lagipun Pekan Lostar ni dia pun banyak traffic light tau. Sebab dia simpang dia dekat-dekat. Jadi jalan kaki lah senang kan. Makan pun dah banyak lah, bakar kalori sikit. Okay Goma, let's go. Aku ingat petang ni nak cari souvenir sikit, nak bawa balik bagi member sikit kan, bagi mak. Tapi aku nampak satu benda ni, 0 km Alostar. Ya Azhar, kita ambil gambar dulu dekat 0 km Alostar. Ini dia Goma belakang aku ni, 0 km Alostar. Baru 15 minit. Penuh Goma. Sangat. 38 darjah Celsius. Tapi itu tengah hari. Petang ni tak tahu apa. Tapi panas. Tapi macam semalam ada juga angin tau. Petang ni tak ada. Kita boleh teruskan perjalanan. Misi memburu souvenir. Aku masuk balik, pergi Pekan Rabu, cari souvenir. Jumpa banyak orang kirim aku magnetik lah. Tapi aku jumpa sikit je. Tak berhati lah sebab pilihan tak banyak. Yang kedai yang aku jumpa satu kedai je jual, tapi tak banyak lah pilihan. Tengok lah cari lagi. Tak mana ada. Ataupun jangan kosong lah. Balai Polis Kedah, bangunan warisan. Cantik oh. Dibina tahun 1922. Classic architecture style. Kedah Polis established tahun 1870. Alostar. Pandai Goma. Jalan punya jalan, jumpa street art. Mau kita tengok Kedah punya street art Alostar. Street art Alostar. Oh, tu dia. Perjuangan kita belum selesai, kerana hanya yang cekal dan tabah dapat membina mercu tanda bangsanya yang berjaya. Dr. Mahathir bin Mohamad. Sepanjang jalan dinding ni penuh dengan mural.
panjang kau mah, daripada ujung sana sampai ujung sana. Settle street art. Aduh, seliur kaki tu. Aku tak perasan jalan tu berlubang. Letih. Lepak view sungai. Tapi aku tak tahu ni sungai apa. Okay. Jalan cari air. Air sungai ada lah. Tengok sungai tu. Reflection dia cantik tu. Lawa juga view kat sini. Cantik view dia petang. Okey, Goma, gerak balik hotel tu. Aku dah out dah. Kaki sakit lah, seliur tadi. Jalan kaki jauh pula. Tak apa, urut, kasih urut dulu kan, kena dengan minyak panas. Besok-besok okey dah tu. Okey, Goma, selamat pagi hari ketiga Alostar. Jadi ada beberapa perkara yang nak disebutkan. Okey, untuk trip Alostar 2 hari sikit kecewa lah, sebabkan ada beberapa tempat yang aku nak pergi. Contoh macam rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir, Rumah Merdeka, tak buka. Dia buka 27 hari bulan, cuti 24. Hari yang aku datang tu dia tutup sampai 27 hari bulan. So macam hari ni, hari Khamis, aku dah plan nak pergi daerah Yan. Jadi kalau daripada Yan untuk hari Jumaat nak datang sini balik, memang tak lah. Nope. Sebab aku plan nanti daripada Yan tu aku akan balik Ipoh balik, ikut dari Sungai Petani masuk Parit Buntah sampai Ipoh lah, lalu ikut Selama apa semua tu. Jadi tak ada rezeki lah aku nak pergi tempat-tempat macam tu, sebab dia di bawah Arkib Negara. Jadi itulah dia. Okey, kita gerak pergi Yan. Ronda-ronda di Yan. Let's go. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell.
Gunung setinggi 1217 meter ini bukan sekadar pusat rekreasi, malah ia menyimpan sejarah yang sangat luar biasa. Ada yang mengatakan ia dahulunya sebuah pulau mengikut sejarah geologi dan catatan lama, terutamanya zaman Maharaja Debar. Kawasan sekeliling gunung ini sebenarnya laut. Lama kelamaan proses pemendapan berlaku dan paras air laut menurun, menyebabkan pulau ini bersambung dengan daratan dan menjadikan Gunung Jerai yang kita kenali hari ini. Okey, makan pagi dulu. Pagi tadi tak makan apa. Sekarang dah pukul 10.47, dekat pukul 11 dah pun. Kita makan dulu. Aku ada nasi goreng dengan Nescafe Ice. Pagi ni Gunung Jerai orang tak ramai, tapi food court dia okey lah. Menu dia tak banyak, tapi ada. Ada nasi goreng sotong, Maggi sotong. Dia yang penting atas telur. Ada telur atas. Makanan pun dah sampai. Kita cuba dulu nasi goreng dia. Pandai rumah. Hot plate. Bismillah. Kita cuba nasi goreng dulu. Okey. Ini sedap. Ini sedap. Sotong. Okey, sotong okey, tak lihat. Dia letak sos macam sos manis lah. Kita try combine dengan nasi sotong dengan nasi goreng. Oh, sos dia rasa pedas-pedas sikit. Manis-manis pedas. Pedas tu lambat sikit datang. Okey. Nasi goreng ni cukup-cukup rasa. Tapi apa yang aku paling suka, Nescafe Ice dia, manis dia just nice. Dia tak terlampau manis. Okey, Roma, makan dulu. Okey, Roma, mudah lepas makan. Macam biasa, bakar kalori sikit je. On the way pergi apa? Oh, Telaga Tok Syekh. Terdapat satu lagi kisah menarik di puncak Gunung Jerai, iaitu Telaga Tok Syekh. Telaga ini dinamakan sempena Syekh Abdullah Al-Yamani. Beliau adalah ulama yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Kedah yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1136 Masihi bersamaan 531 Hijrah. Dan dikatakan salah satu keajaiban telaga ini ialah airnya tidak pernah kering walaupun semasa musim kemarau panjang. Okey, Goma, nak turun lah daripada Gunung Jerai. Aku ingat terus nak ke Tanjung Dawai sebab homestay kalau nak check in pun pukul 3, sekarang baru pukul 12. Jadi amoh koma. Tanjung Dawai. Resting on the myth of old, all of the stories have been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. Okey, Goma, sampai Tanjung Dawai. Daripada Gunung Jerai ke Tanjung Dawai, JT Tanjung Dawai lebih kurang 40 minit. Hui, panas sini. Tapi ada angin.
Inilah suasana JT Tanjung Dawai. Tengah hari ambang semua. Satu suku. Tanjung Dawai, kalau datang Kedah mesti ada dalam list koma tempat ni. Kat sini lah port utama nelayan daratkan tangkapan, tapi kena datang pagi lah. Tanjung Dawai ni biasanya memang terkenal dengan hasil laut yang segar. Bukan itu saja, kalau koma peminat ikan masin, pekasam, belacan, singgahlah kemari. Koma daripada Tanjung Dawai nak pergi homestay, ada banyak kedai jualan hasil laut. Singgahlah tengok jap, kot ada apa yang berkenan kan. Buang model lagi. Aku kalau tengok puan isteri dia pegang bakui tu, saya rasa balik demam ni. Saya pergi yang dekat food court je, food court, Telaga Talk Share, situ-situ je lah. Kalau dah panas macam ni tak usah cakap nak cerita mana dah. Tak larat. Memang nak duduk. Ikut petang-petang pula orang Yalah kita naik dulu. Okay, Koma, aku dah sampai penginapan dekat Ian, dekat homestay Paddy Field. Video simple je lah untuk review bilik. Bilik yang aku duduk ni bilik nombor 9, untuk 2 orang. Okey, jadi yang ada dalam bilik ni sangat-sangat simple. Ada tempat simpan, atas ni tempat letak apa-apa barang lah. Okey, barang, tempat gantung pakaian. Okey, cermin. Okey, ni cermin dia memanjang, kecil. Okey, jadi sini sini tingkap buka, ini pemandangan hadapan. Toilet. Okey, toilet pun simple je, ada shower. Okey, jadi itu je lah tour dalam rumah ni. Bilik pun tak besar, untuk satu malam je. Okey, so view dekat depan ni, pintu depan ni view dia sepatutnya sawah padi tau. Tapi sekarang kering koma. Timing tak ngam lah, tapi tak ngam. Orang dah habis tuai dah, mereka nak bajak balik. Tapi ya, walaupun kering, dia punya landscape macam sepanjang jalan daripada Ian masuk daerah Ian tadi, sepanjang jalan walaupun dah kering, tapi landscape dia cantik. Okey lah, enjoy je lah. Makan petang, gulai lemak ketam, sambal tumis petai, ayam goreng. Ada petai lagi. Simple. Okey, makan dulu. Ini tak payah review lah. Makan pun makan biasa je. Okey, bismillah. Jalan tengok-tengok kampung. Waalaikumsalam. Pak Long ah?
Oh, bukan? Dari mana? Saya dari Ipoh. Oh tu. 2 malam lepas hari tu dekat Alustar. Alustar, pusing-pusing Alustar. Lepas tu sebab saya cadang nak balik Ipoh, ikut Sungai Petani. Ikut Sungai Petani, masuk Parit Buntar, terus ke Selama kan. Terus ke Ipoh. Sebab jalan sana cantik, kampung-kampung ni kan. betul. Maduk makan ni. Ingat dah pusing-pusing kampung ni. Mai bawa. Berdua. Rumah dah. Jom mai lah minum. Baik. Mai ada lah. Tak apa. Alah. Panas kot. Boleh. Mana tu? Maduk lah ni. Apa yang ada lah. Tak apa, boleh. Apa yang ada. Ambil. Tapi hak ni yang ada. Apa tak apa. Allah. Langkah kanan lah. Bismillah. Buang pelam. Allah. Rasa ni apa? Rasa maklum sedap. Oh. Rasa lemak. Tak mau bunyi tu kan. Kan buka sikit je. Dia bunyi lagi lah macam laksa siam tu. Cuti banyak tu. Seminggu. Sampai ahad ni lah. Ya, cadang Sabtu nak start kerja balik. Makan tu tu sakit. Ayah baik. Mana wife mana? Wife? Ada baring. Tak apa. Malam ni kot baru dah. Baru tidur malam ni. Malam ni. Baru sampai ni lah. Tadi sampai. Sini bilik pit stop ya. Pagi tadi daripada Alustar terus naik Gunung Jerai. Saya ke Kedah ni pertama kali. Tak pernah datang lagi. Boleh Perlis pun tak pernah lagi. InsyaAllah nanti nak ke Langkawi, nak ke JT Kuala Perlis tu, terus around Perlis sekali. Semua makan lah. Makan. Dia punya ni tak ada Sampah. Ada itu. Boleh. Apa yang ada je. Lepas tu jadi rezeki orang jauh dah. Kuah lemak ni. Baik apa kuah dia tu ni sikit macam macam nak. Goyang-goyang ni. Kalau lepas bawah. Saya ni betul je. Makan sikit lah. Tu ambil sikit lah. Tapi kita dah ada ais. Kita tu ni. Ringgit bagi tak mau. Ringgit bagi tak mau. Batuk Tak beli Sikit ke kena ni? Beli. Tak mau lega. Dah kemarin mau tu. Wow Ni. ni. Lama dah. Dah. 2 hari dah. 2 hari dah. Tapi makan lagi saya lega dah. Tak bantah. Tak bantah. Habis lah. Oi, sedap gua. Tu lah. Rasa lemak. Dia lain. Rasa lemak. Laksa lemak. Bukan laksa biasa ni. Kuah lemak. Dia memang laksa Kedah macam ni ke apa? Tak. Laksa Kedah tak masalah ni. Ni biasanya belah-belah siap. Dulu ni orang belah-belahan ni. Orang lama dulu. Orang lama dulu. Okey Goma, untuk hari ni aku stay 1 hari dekat Paddy Field Homestay, Hulu Sedaka, Yan Kedah. Untuk 1 malam rehat untuk hari ketiga sebelum balik ke Ipoh ikut Sungai Petani. Sungai Petani, Parit Buntar, Selama sampai Ipoh. Tak ada cadangan nak ikut highway, kita ikut jalan kampung lah. Layan view pemandangan bilik aku nombor 9. Okey, jadi aku nak tunjuk kat korang sikit lah kawasan homestay ni. Okey, ada telaga, ada air lagi. Boleh ambil air lagi.
bersih air. Okay. Ni view. Total bilik aku tak pasti ada berapa. Kau boleh tengok lah dia punya website. Paddyfield Homestay. Tapi itulah, sayang sikit view dia. Ni kalau hijau mesti cantik ni. Ni tak silap aku, tempat sekejap. Ni apa? Rasa aku tempat camping ni. Dia camping indoor. Boleh letak kemah sini. Ada toilet. Tempat ambil gambar. Masih cantik. Landscape masih cantik. Jadi plan aku untuk petang ni ronda-ronda kat kampung, kawasan kampung yang ada dekat sini, menggunakan kaki. Ni rumah saja survey mana ada kedai makan ke apa kan. Tapi petang ni angin cukup sedap. Sunyi sikit lah kampung ni, tapi best. Cantik. Landscape cantik. Tadi ada satu gerai jual burger. Boleh kot buat makan malam je lah. Kedai runcit pun ada dekat situ. Jalan tepi bendang kering. Exercise petang-petang ni. Tadi turun-turun dengan nak jalan, terus kena sauk dengan Pak Long, makan laksa harum manis. Sedap laksa. Dia lemak-lemak sikit dah. Laksa dia kuah dia berlemak sikit. Baik lah, layanan kat sini kau sedar tak sedar dah 7.10. Sikit lagi nak azan. Subhanallah. Jujur cakap, walaupun padi tak menghijau, tapi dia punya landscape memang cantik, berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Layanan dia pun best. Mesra pelanggan. Homestay ni berbaloi, kena dengan harga. Facility dia tak macam 5 star punya hotel lah, homestay yang lain kan. Tapi kalau dengan harga dia memang ngam. Okey koma, selamat pagi, hari keempat di Kedah. Jadi aku dah check out daripada homestay Paddyfield. Pagi-pagi ni aku terus singgah Pantai Merdeka. Pantai Merdeka dekat Kota Kuala Muda. Jadi apa-apa cari makan dulu, minum teh.
Waduh, tak buka lagi kedai rumah. Perut dah sebu. Jenuh. Belanja view dulu lah. View Pantai Merdeka. Pantai Merdeka terletak dalam daerah Kuala Muda dan merupakan satu-satunya pantai berpasir di kawasan ini. Ia memang terkenal dengan pokok-pokok yang rendang yang meredupkan kawasan sekitarnya. Memang sesuai sangat kalau kamu datang healing dengan family dekat sini. Dari pantai ni pun kamu boleh nampak pemandangan indah Gunung Jerai dan juga Tanjung Dawai dengan jelas. Kalau nak ke Tanjung Dawai pun dekat dengan menaiki bot tambang dari jeti berhampiran. So you're in a hurry, well you better calm down. We're all friends around you, just join the fun. 'Cause if you're in a hurry, you're missing the point. Should enjoy the fruits of life instead of chasing coins. Because it's a beautiful day. Isn't it so come on, let's play. Gerai banyak kat sini. Kedai makan pun banyak tapi belum buka. Lambat sikit buka. Tak apa, kita cari makan kat luar. Lepas tu balik Ipoh. Okay kamu, dah jumpa pot makan pagi. Pot makan pagi sebelum gerak balik Ipoh, dekat Dataran Niaga Tikam Batu. Mau kamu tengok apa ada. Nasi lemak ada lagi ke? Ada. Lama. Putih saja. Nasi putih? Untuk yang hijau. Okey. Untuk makan pagi merangkap tengah hari, kita makan kuih goreng, Nescafe ais. Okey. Cuba dulu makan pagi kat sini. Apa rasanya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sedap pun ni. Sedap ah? Sedap ah? Ni daerah mana? Lupa dah. Kuala Muda. Kuala Muda lah. Bismillah. Masin sikit. Okey, koma makan pun dah settle. Bekalan untuk 4 jam perjalanan balik. Tapi itulah, banyak juga list yang tak dapat nak pergi. Kira expectation tu tak sama seperti apa yang kita rancang. Tapi pada aku, experience ni bukan sekadar tempat attraction je. Sambil memandu pun kita dapat tengok pemandangan sekeliling, landscape yang cantik pun dah cukup. Orang cakap apa? Dah cukup hilangkan rasa penat kita lah. Okey, apa pun terima kasih lah kepada subscriber dan viewer yang sudi menonton video ini. Dari awal hingga akhir, sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.